usaha atau tidak. Wa alaysal insani illa ma sa'a, dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan apa yang dia usahakan. Surah Al-An'am ayat 39. Keterangan: ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu keinginan atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia seharusnya berusaha untuk menggapainya. Ayat ini secara jelas menerangkan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hamba-Nya adalah berdasarkan apa yang diusahakan serta mengikut batas kemampuannya. Kadang-kadang kita melihat seseorang itu seakan-akan tidak berusaha dengan gigih atau tidak menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap sesuatu urusan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakannya kejayaan atau nikmat yang besar kepadanya. Justru janganlah ambil mudah terhadap sesuatu perkara yang kita lakukan. Mungkin hari ini kita berbangga dengan apa yang kita kecapi. Oleh itu, pastikan kita sentiasa bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Jika dilihat kepada usaha kita yang sedikit atau mungkin juga tiada langsung, secara logiknya, adakah patut kita mendapat penghargaan atau kurniaan yang besar? Jadi fikir-fikirkanlah. Wallahu a'lam.